Kalau kau nak tahu mop ni, air bersih dia kat mana, air kotor dia kat mana. Kadang-kadang orang pun boleh keliru lah mana tempatnya. Ni aku tunjuk kau. Dia sebenarnya dia ada kunci. Kalau kita tutup macam ni, benda ni pemegang mop ni, pemegang bagi mop ni, kita pergi ke tempat ni, dia akan kunci. Jadi tak boleh nak angkat. Tak boleh nak buka. Bila benda lah ni alih ke bahagian ni, dia jadi unlock, dia boleh terbuka. Nampak? Dia boleh buka. Tengok apa mekanisme dalam mop ni. Kalau kita tengok dari sekali imbas benda lah ni, dia cuma mekanisme simple je. Tengok. Benda ni sebenarnya dia macam pump tau. Dia akan pump air bersih masuk melalui ni, naik. Bila air bersih tu dipump naik, dia akan kena pada ni. Sekarang aku buat demo. Sini. Nampak? Nampak tak? Macam mana dia mekanisme dia berjalan. Dia akan pump, dia akan naik air dalam ini, tangki air bersih kan. Dia akan naik masuk dalam ni.